selepas ini cerita keluarga dan sanak saudara mangsa MH17. Buat julung kalinya, Yayasan Persatuan Pengimport dan Kenderaan Melayu Malaysia atau PKEMA bekerjasama dalam program berbentuk keislaman terbitan stesen televisyen Malaysia Berhad TV3. Penglibatan juga menjurus kepada aktiviti amal yang turut diterbitkan TV3 menerusi program Bersamamu. Kini kesinambungan kerjasama diteruskan bersama Bank Simpanan Nasional BSN dengan penganjuran Majlis Berbuka Puasa bersama Pertubuhan Anak Yatim dan Tafiz. Untuk perkembangannya, kita bersama Safwan Sawi. Silakan Safwan. Baiklah, Faye dan juga penonton Buletin Utama di rumah dan di mana saja anda berada, saya difahamkan selain sumbangan kepada Pertubuhan Anak Yatim dan juga Tafiz, di kesempatan ini juga diambil untuk memberi sumbangan dan tabung dan juga majlis tafakur doa bagi mengenang mangsa tragedi MH17. Dan hadir sama dalam majlis ini yang berhormat Menteri MH71 dan MH71 dan hadir sama dalam majlis ini yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri. Dan mari kita ikuti temu bual yang sempat saya rakamkan bersama dengan pengerusi Yayasan PKEMA Datuk Zainuddin Abdul Rahman yang sempat saya rakamkan sebentar tadi. Tujuan PKEMA ini ditubuhkan untuk menguntit dana bagi membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Itu tujuan asal dia. Di samping itu juga kami mengambil berat tentang pendidikan. Ya, umpamanya di Sabah dan Sarawak, di bahagian penalaman sana, kita ada anak angkat. Ya, kita bawa dia keluar, kita letak di bandar dan belajar di bandar. Kembangan Yayasan PKEMA, kita memberi tiap-tiap anak-anak yatim ni sebanyak RM100 saja, berupa CJ simpanan premium. Di samping itu juga tiap-tiap rumah kebajikan ni kita bagi RM5,000. Di samping pengawas dengan sekali lah kita bayar dan cukup dengan tambah-tambah saja. Seubah kita bayar, semua kita tanggung hari ini. Semua kali tahun ini kali yang paling besar sebanyak RM1,000. Tahun lepas kita buat 600 anak yatim dan insya-Allah di masa akan datang kita akan naikkan jumlah anak yatim ni. Terima kasih Safwan langsung dari Sri Pentas di Bandar Utama.